Hai semua, sekarang kita di Crucemos, iaitu masjid yang tertua di Patani. Dekat sini nampaklah dia punya bangunan ni macam zaman dulu kan. Sebab ni masjid yang tertua dekat Patani. Dekat sini boleh jalan kaki masuk solat dekat situ. Ni bahagian depan lelaki. Dekat situ nampak tak situ ambil air semayang. Dekat depan-depan ni boleh beli makanan-makanan. Ada colek, ada aiskrim. Cantik kan tempat ni, nampak macam zaman-zaman dulu. Dekat sini pun ada jual-jual kopiah, kain belekat, sejadah. Ni nampaklah tempat dia punya tulisan sejarah dulu. Yang tulis sejarah dia dekat sini, Masjid Kerisik. Oh, Masjid Kerisik dalam bahasa Thai dikenali sebagai Crucemos. Dekat sini ada kolam. Kolam kau ni. Macam kolam lah. Sini ada macam bentuk apa? Wow. Zaman dulu kan. Cantik lah sini. Boleh lah nak main melawat sini tengok zaman-zaman Islam yang dulu untuk masjid yang lama. Kat sana pun ada lagi. Sini mungkin malam dia pasang lampu kot dekat wow ni. Dekat situ dia jual telekung. Pakai yang solat lah. Dekat situ ada macam apa? Macam tentera tu. Jom kita tengok. Wah. Terima Kerisik. Mungkin dia pun nak sebut terima kasih jadi terima Kerisik. Mungkin nama punya ni lah. Jadi